Simpanan paling sesuai untuk simpanan duit raya anak adalah dalam simpanan emas. Kenapa tuan-puan? Sebab simpanan untuk anak-anak ni adalah simpanan berkonsep jangka masa panjang. Lagi lama kita simpan, nilai emas ini semakin lama semakin meningkat. Kalau tahun terlepas tuan-puan simpan di tabung haji ataupun ASB, tahun ini saya nak ajak tuan-puan alihkan simpanan duit raya anak itu ke dalam akaun emas Gap Public Gold. Akaun emas Gap Public Gold ni tuan-puan boleh dibuka untuk anak-anak serendah usia 2 minggu. Dapat saja surat beranak, dah boleh buka akaun anak, akaun emas Gap Junior. Konsepnya sama dengan konsep akaun emas Gap dewasa, di mana tuan-puan simpan lebih awal untuk anak-anak. Simpanan itu lama lagi nak pakai kan? Pastinya tuan-puan nilainya makin lama makin meningkat. Okay, katakanlah tahun ni tuan-puan simpan 1 gram. 1 gram hari ini bernilai 483. Okay, setiap tahun 1 gram, 1 gram. Baik umur 18 tahun, simpanan anak tuan-puan ada 18 gram. 18 gram. 18 tahun akan datang. Okay, nilainya jauh lebih tinggi daripada hari ini tuan-puan. Itu beza bila kita simpan emas dengan simpan duit. Okay, nilai simpanan emas makin meningkat saban tahun. Seperti mana meningkatnya kadar inflasi, meningkatnya kadar kenaikan harga barang. Kita cover dengan kenaikan harga emas. Okay, nak bermula hari ini, langkahnya sangat mudah, isi beg biru. Okay, untuk sahikat dan bantu. Jom simpan emas.